Betul ke beli emas ni waktu harga murah je? Jadi saya akan jelaskan, adakah betul kita hanya beli emas ketika harga emas murah sahaja? Seperti sedia maklum, waktu sekarang ni harga emas sedang naik. Jadi ramai yang bertanya kepada saya, adakah kita perlu beli emas waktu murah sahaja dan waktu harga naik tak perlu beli? Pertama sekali, tuan-puan kena faham, tak semestinya beli emas hanya waktu murah. Tapi yang penting adalah berapa gram emas yang kita miliki. So kalau nak lebih faham, kena tahu bahawa pertama sekali, emas adalah pelaburan jangka masa panjang. Jadi harga emas memang akan turun naik setiap hari. Namun kalau kita tengok secara purata, harga emas akan sentiasa naik. Contohnya daripada 10 tahun lepas sehingga ke hari ini, 10 tahun lepas harga emas ketika itu hanyalah RM140 1 gram. Dan pada hari ini harga sudah mencecah RM590 setiap gram. Dan untuk membeli emas, kita boleh gunakan strategi yang terbaik, iaitu Average Cost Strategy ataupun DCA. Maksudnya, beli emas secara konsisten setiap bulan, tak kira emas turun ataupun naik, lama-lama anda akan dapat harga purata yang terbaik. Bukan harga paling murah, tapi harga yang paling stabil dan selamat. Dan untuk miliki ataupun untuk menyimpan emas, sebenarnya kita target untuk capai gram yang kita inginkan. Contoh, matlamat anda nak capai 100 gram dalam masa 5 tahun. Jadi, fokus untuk tambah gram. Tak kisah harga emas naik ataupun turun. Harga akan sentiasa berubah, tetapi nilai emas kekal. Dan kalau kita perlukan duit, kita boleh gadai ataupun kita jual. Ramai yang asyik tanya harga turun ataupun harga naik. Dan akhirnya apa yang berlaku? Mereka langsung tak membeli emas. Dan kita akan tahu harga emas tu murah bila harga itu sudah menjadi sejarah. Bila harga dah naik, baru dah ramai orang sedar dan bercakap, sepatutnya aku beli dulu. Menyesal tak beli dulu. Kesimpulannya, mereka yang tunggu harga murah, mereka akan terus menunggu. Tetapi mereka yang konsisten menambah gram, mereka akan kaya dengan emas yang mereka ada. So, kalau dapat sesuatu, share video ni supaya lebih ramai orang dapat manfaat. Dan mana yang nak saya bantu mulakan simpanan emas, boleh tekan di beg biru di bawah untuk saya bantu dan bimbing anda untuk mulakan simpanan emas mengikut bajet anda.